Dalam video kali ini, saya nak terangkan macam mana cara kita nak buat untung dengan emas. Boleh save dulu video ini sebelum dia hilang daripada FYP anda. Satu-satunya cara untuk anda buat untung dengan emas ialah dengan buy low dan juga sell high. Beli dengan harga yang murah, kemudian jual ketika harga mahal nanti. Itulah satu-satunya cara yang anda boleh gunakan untuk dapatkan keuntungan dengan emas. Walaupun saya tahu ramai lagi orang ajar cara yang lain, contohnya dengan pajak gadai kemudian beli kembali, ataupun dengan gandaan emas kali 5, kali 10 seperti mana yang famous dulu sebelum ni. Tetapi cara itu tidak terbukti berkesan dan juga dia berisiko untuk kita kena tipu dan juga kena scam. Contohnya saya ada 5 dinar yang mana saya beli pada tahun 2020. 5 dinar ini seberat 21.25 gram dan juga harganya pada masa itu ialah lebih kurang 5,500. Hari ini 5 dinar yang sama telah pun meningkat harga kepada RM12,037. Tetapi apabila saya nak jual, saya akan dapat lebih kurang RM11,074. Still, apabila saya jual, harganya ialah lebih kurang 2 kali ganda berbanding daripada harga asal. Confirm lah saya akan dapat untung. Ibaratnya, buy one free one. Beli 5 dinar, percuma lagi 1 dinar. Sebab apa? Dulu 5,500, sekarang dah naik jadi 11,000 apabila saya jual. Jadi inilah keuntungan orang yang simpan emas. Kalaulah dulu pada tahun 2020 saya tak ada emas 5 dinar macam ni, sudah tentulah saya tidak akan dapat keuntungan yang seperti ini. Tapi adakah saya akan jual emas saya sekarang? Jawapannya belum lagi. Sebab apa? Saya belum terdesak. Jadi kalau anda nak mula simpan emas, boleh dulu mula dengan item 1 dinar seperti ini. Anda boleh mula kumpul dalam akaun emas Gap, kemudian anda simpan emas secara konsisten, seterusnya keluarkan item 1 dinar maupun 5 dinar seperti ini, kemudian pegang sendiri kat tangan. Macam mana cara dia?